air mineral. Satu botol air mineral dia. 2-3 botol air. Astagfirullah. Ya, my friend, have a nice day. Welcome to channel Cikgu Kadir. Hari ini kita road trip lagi, my friend. Kita road trip daripada Kulambai, my friend. Kulambai menghala ke Pekan Kota Belud. Beginilah keadaan dia, my friend. Setelah beberapa hari di bandar, ada masa-masa pergi kampung, my friend. Pergi ambil angin, my friend. Road trip di kampung, begini keadaannya. Sebagaimana yang my friend tengok semua di Kota Belud, kebanyakan dia dikelilingi oleh pokok-pokok, my friend. Masih lagi hijau, terpelihara, my friend. Cuba tengok tu kiri kanan. Ingin saya ingatkan, sekiranya anda berkesempatan melalui jalan Kulambai, Kota Belud, at least kalau anda dengar nama Kota Belud, my friend, kena berhati-hati, my friend. Macam yang sebelum-sebelum ni suka saya ingin ingatkan bahawa apabila anda berada di Kota Belud, kena ingat di jalan Kota Belud banyak binatang, my friend, ataupun haiwan-haiwan ternakan yang melintas, my friend. So, kena berhati-hati, my friend. Kurangkan kelajuan bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini, my friend. Kejadian yang tidak diingini berlaku di di dalam kita happy kita road trip ke, ataupun kita santai ke, kawan. Okey, berhati-hati di jalan raya. Apa yang saya ingin viewkan di Kota Belud adalah benda yang paling best sekali adalah sebagaimana yang anda tengok di video-video saya yang sebelumnya pun, dia alam semula jadi, my friend. Nature. Alam semula jadi. Macam I think satu hari ke 2 hari lepas saya ada buat ada 2-3 video yang berkaitan dengan Kota Belud, my friend. Itu video-video yang ada yang sebagaimana yang saya tengah buat di kampung, my friend. Beginilah keadaannya, my friend. Kita santai-santai, my friend. Ada masa-masa dia kita buat di area Kota Kinabalu pula. Belum lagi sempat pergi ke lain tempat, my friend. Kalau sebelum-sebelum ni saya di Pinampang, di Kota Kinabalu. Hari ni kita di Kota Belud pula, my friend. Next time nanti kita tukar channel, my friend. Maksud dia kita cuba pergi ke lain punya tempat. Maksud dia kita viewkan pasar ikan ke, pasar buah ke, nanti next time, my friend. Itu coming soon dalam perancangan, my friend. Kita lanjut lagi, my friend. Begini keadaannya. Tengok itu keadaan pemanduan, my friend. Jalan lengang sebab berkemungkinan dia orang tengah bercuti, my friend. Bersempena dengan 20 hari bulan. Hari itu kan di Malaysia menyambut perayaan Deepavali. Mungkin ada yang terus sambung, my friend. Lanjut dia punya cuti. Cuaca sekarang di Kota Kinabalu, especially di Kota Belud, my friend, cuaca tidak menentu, my friend.
Kadang dia pagi dia panas, petang bawa ke malam dia hujan lebat, my friend. Ini tidak tahu ini fenomena apa, my friend. Sekarang memang I think ya, kalau bulan sekarang dah bulan 10, hampir bulan 11. Kalau dulu punya musim, my friend, bulan 12 adalah dikenali sebagai bulan 11 ke 12 dikenali sebagai musim tengkujuh, my friend. Musim tengkujuh ni musim hujan, orang tidak boleh pergi ke laut, my friend. Tapi sekarang musim sudah tidak macam dulu, my friend. Musim tidak macam dulu sudah, my friend. Sekarang tengok pagi cerah, petang jangan cakap petang, tengah hari sudah gelap, my friend. Tengah hari sudah gelap. Begini keadaan, my friend. Keadaan kita punya ni kiri kanan pokok, my friend. Kota Belud memang macam ni, my friend. Dia punya keindahan semula jadi dia memang terpelihara lagi, my friend. Terpelihara lagi dia punya keindahan alam semula jadi, my friend. Kita lanjut lagi, my friend. Ini jalan sebenarnya. Apabila kita terus, kita boleh tembus ke Pekan Kota Belud, my friend. Pekan Kota Belud. Lepas tu kita boleh pergi ke Kota Kinabalu, Tuaran, Tenggilan, my friend. Ini adalah salah satu dikatakan main road, my friend. Main road di Kolambai, my friend. Kalau kita daripada Kota Belud, jalan ni dipanggil Jalan Kuala Abai, my friend. Jalan Kuala Abai, my friend. Dia sebenarnya banyak lagi kampung-kampung yang berada di bawah kawasan Kolambai. Kota Belud ni adalah salah satu tempat yang menarik, tempat yang luas, my friend. Kawasan Kota Belud ni memang luas, my friend. Dia dikenali juga kalau tidak silap saya dalam kawasan Tempasuk, my friend. Ini Kota Belud macam-macam nama ada, my friend. Sama juga macam di tempat-tempat anda semua, cuma hari ni versi yang berbeza dari segi view, dari segi keadaan landscape dia, my friend. Saya tahu tempat lain ada yang menarik, tapi apa yang saya boleh bawakan keadaan sebenar, my friend. Keadaan sebenar di Kota Belud. Sekiranya anda ingin mencari sesuatu yang lain daripada biasa, maksud dia anda ingin melawat tempat-tempat yang berkonsepkan alam semula jadi atau nature, you must go to Kota Belud, my friend. Sebab banyak tempat, my friend, bukan setakat di Kolambai. Dia banyak tempat lagi. Sebagai contoh, my friend, di kawasan Kampung Linau, jalan ke Kota Merudu, jalan ke Kudat. Itu tempat-tempat dia very, very beautiful, my friend. Next time kita tidak mustahil, my friend. Next time kita pergi buat road trip di sana, my friend. Kalau tak silap saya, jarak daripada Kota Belud, my friend, Kota Belud ke Kota Kinabalu, I think tidak sampai 100 km, my friend. Sebab
daripada Kota Kinabalu ke Tuaran lebih kurang 30 lebih kilometer, my friend. Jadi dari Tuaran pergi ke Kota Belud, I think 60 ke 70 lebih kilometer, my friend. Tidak termasuk kita sampai di kampung-kampung yang kita lalui, my friend, ataupun destinasi kita di kampung-kampung. Kalau setakat main road tu, saya ingat dalam 60 lebih ke 70 kilometer lah dari Kota Kinabalu, my friend. Sebagaimana yang anda tengok dalam versi video yang saya buat sebelum ni, ada yang saya buat saya bahagikan video tersebut kepada 4 bahagian. Ada yang saya pernah buat malam daripada Kota Kinabalu ke Kota Belud, memakan masa lebih kurang 1.5 jam, my friend. Itu malam. Lepas tu saya pernah buat siang lebih kurang dalam 1 jam lebih juga, my friend. Tapi ini sebagai makluman juga depend kepada keseselakan lalu lintas, my friend. Apabila kenderaan tidak banyak, tidak berlaku kesesakan lalu lintas, I think tidak sampai 1 jam, my friend. Tidak sampai 1 jam kita sampai di Kota Belud. Tetapi bagi yang membuat live streaming, my friend, bagi yang membuat live streaming kena hati-hati, sebab dia di sepanjang perjalanan, I think kalau daripada Tuaran pergi ke Limbawang, selalunya di area Limbawang ni, my friend, dia punya dia punya liputan ni kurang cantik, my friend. Memungkinkan kita melalui kawasan yang berbukit, so jadi mungkin terdapat sedikit gangguan, my friend. Tapi ada sekali 2 kali saya pernah buat daripada Kota Kinabalu ke Kota Belud, lancar, my friend. Sebab itu saya cakap dia bergantung kepada keadaan cuaca, my friend. Kalau cuaca buruk, jangan cuba-cuba buat live, my friend. Kita punya live akan stuck. Maksud dia, line telefon kita selalu dia akan kejap-kejap hilang, my friend. Ya, kita lanjut lagi, my friend. Ini saya cerita pengalaman sebenar, my friend. Tapi untuk kita, bagi pendapat saya lah, sekiranya anda membuat video ataupun konten di Kota Belud ni, disarankan anda supaya merakam video saja, my friend. Jangan live. Kecuali anda live di bandar-bandar ataupun di pekan-pekan Kota Belud, okey. Di apabila anda telah memasuki kawasan kawasan berbukit, my friend, ya, line dia selalu hilang, my friend. Ya, kita lanjut lagi, my friend. You see apa yang saya nampak, my friend. Ini pemandangan tidak tipu, my friend. Ini pemandangan, you tengok kiri kanan, Kota Belud lain daripada biasa, my friend. Maksud dia masih mengekalkan alam semula jadi, my friend. Dia masih mengekalkan alam semula jadi. Ya, my friend, begini keadaan dia, my friend. Kita ronda-ronda di Kota Belud. I think selepas ni pun saya ada buat 1 ke 2 video, my friend. Sebab saya nak merakamkan momen-momen yang terbaik semasa berada di Kota Belud, my friend. Momen-momen yang terbaik.
beginilah keadaan dia, my friend, apabila kita seorang content creator ataupun YouTuber ni, di mana-mana sentiasa ada alat perakam kita, my friend. Ya, mencari konten untuk dikongsikan ataupun diunggah kepada kita punya channel, my friend. Kita lanjut lagi, my friend. Kita lanjut. Have a nice day. Thank you for watching. Thank you very much to see my video. Thank you. Jangan lupa komen, like and subscribe, my friend. Dalam masa yang sama, sila aktifkan button loceng supaya anda tidak ketinggalan pada setiap update yang terkini di video saya yang seterusnya, my friend. Saya ingat video ni pun saya rasa tidak sampai 20 minit, hampir-hampir lah, my friend. Hampir 20 minit. Ini baru belum lagi suku perjalanan, my friend. Maksudnya di sini saya pernah buat daripada Kota Belud ke Tuaran. Saya bagikan 4 video, my friend. 4 video 10 minit lebih. Lebih kurang macam tu lah. Total dia lebih kurang sejam juga, my friend. Pernah 1 kali ke 2 kali saya buat direct daripada Kota Kinabalu ke Kota Belud. Begitu juga di sebaliknya. Semua memakan masa 1 jam lebih, my friend. Itu dalam apa yang saya boleh simpulkan. Pergi ke Kota Belud dengan ini bukan kelajuan yang luar biasa, my friend. Ini dengan kelajuan 80 ke 90. Kita boleh sampai lebih kurang dalam 1 jam lebih. Kalau siang saya ingat di bawah 1 jam.